Assalamualaikum, selamat pagi. Mulakan hari anda dengan bismillahirrahmanirrahim. Selawat kita ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, hari ni kita rekod di bawah cahaya matahari. Orang motor ada dengar reno kat dalam. Jadi, bersama saya adalah sebuah jentera daripada Yamaha, iaitu Yamaha X-Max 250. Tapi enjin telah diubah suai menjadi 344 cc. 344 cc. Enjin diubah suai oleh AR92 Scoot Motor yang terletak, ada dua kedai sekarang dekat Jalan Ipoh dan juga dekat area Jalan Kuching. So exhaust GP Racing dan isu, kalau tak silap saya, isu eraser. Jadi kita nak tengok untuk spek 344cc ini macam mana performance dia. Nanti kita tolak motor ni masuk dalam dulu. Korang layan video ni sampai habis dan korang akan tahu apa result yang dihasilkan oleh motor ni. Okey? Nak tahu result? Tunggu. Jom kita layan dulu sedikit proses tuning motor ni macam mana. Okay guys, kita tolak. Stay tuned. Alhamdulillah, selesai sudah tugas kita main lompat-lompat. Okey, motor ni kuat, torque memang kuat. Jadi korang sendiri nampak tadi kan, yang last tadi tu kita buka macam kartun kat dalam tadi. Okey, 344cc powered issue Eraser Mini X. Mantap.
Kiranya ada bengkel-bengkel ni antara dalam bengkel-bengkel antara orang kata yang tip-top buat motor. AR92, Manseng Motor, apa lagi? Teklung Motor. Ni yang kalau buat X-Max kan. Pauliao ni orang kata. Ni 3 bengkel ni antara kebanyakan bengkel yang ada dekat Malaysia ni yang buat mantap. Antara yang ada dekat Malaysia ni. So, horsepower yang terhasil adalah sebanyak 36.03 horsepower. Top jangan terkejut lah tengok. Top tu biasa. Skuter biasa. Guna gear ratio tu biasa. Perkara biasa. Jangan terkejut lah tengok horsepower macam tu. Horsepower. Top. Okay. 36.03 horsepower yang terhasil macam tu. Dengan exhaust yang macam ni. Okey lah. Memang mantap untuk CC 344. Jadi owner motor pesanan jangan salah pulas. Pulas ke longkang. Kalau salah pulas keparit jawab dia. Jadi kepada player-player X-Max, kalau korang nak hantar motor, ni antara bengkel-bengkel dia. Salah satu dia yang ni lah, AR92 Scoot Motor yang terletak di Jalan Kuching ada satu dan juga dekat Jalan Ipoh ada satu. Dia ada 2 bengkel sekarang. Dekat Jalan Ipoh kalau tak silap saya dia dah masuk sekali dengan big bike. Orang buat big bike sekali. Jadi kalau nak hantar motor bolehlah Roger nombor AR92 Scoot Motor yang ada dekat description box di bawah. Dan kalau korang nak hantar dyno ke apa ke, nak booking dyno, bolehlah contact nombor DeFi Dyno Lab yang tertera di description box bawah. Siren dah berbunyi, red alert. Tanda-tanda hari ni dekat area KL, dekat area Sentul ni nak hujan. Sama ada nak hujan ataupun nak reboot. Jadi kalau boleh janganlah reboot. Aduh. Okey, terima kasih kepada semua yang masih sudi menonton channel Hanif Comeback dan juga support tim DeFi Dyno Lab. Saya doakan anda semua murah rezeki dan dipermudahkan urusan dunia dan juga akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Jadi jangan lupa like, share dan subscribe channel Hanif Comeback. Alright. Jadi thank you for everything. Jaga kesihatan, jaga keselamatan, jangan laju-laju atas jalan. Okay guys, jumpa lagi. Assalamualaikum.